Assalamualaikum semua, kita bertemu kembali. Dalam video kali ini saya nak kita ulang kaji sikit pasal tajuk limit, spesifiknya dalam subtopik continuity ataupun keselanjaran dalam bahasa Melayu. Untuk kita cek sama ada limit itu continuous at one point atau tidak, ada 3 syarat yang kita perlu penuhi. Okey. So ni syarat-syarat dia lah untuk continuity. Syarat continuity. Okey, syarat yang pertama. Katakanlah limit tu kita nak tengok untuk limit x approaching satu point, let's say kita panggil dia C. Okey. So syarat pertama adalah FC mesti exist terlebih dahulu. Okey, maksud dia apa tau? Maksud dia kalau kita ganti masuk nilai C itu ke dalam function tersebut, kita mesti dapat value. Okey, saya bagi contoh mudah. Katakanlah kita ada fx sama dengan punca kuasa x. Okay? So, kalau contohnya saya masukkan f1. So, dia punca kuasa 1 iaitu 1. Yang ini kita katakan dia exist. Tapi contohnya kalau saya masukkan f negatif 1. So, kita ada punca kuasa negatif 1. Yang ini kita katakan does not exist. Okay? Itu syarat pertama lah, iaitu when we substitute the value of c ke dalam function tersebut dan kita dapat satu value, kita katakan function itu exists. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah limit of that function when x is approaching c exists. Okey, yang ini pula maknanya bila kita ganti masuk nilai c itu ke dalam limit untuk function ini, left and right dia mesti memberikan value yang sama. Okay, kalau left value lain, right value lain, maknanya kiri dengan kanan tak sama, maka kita katakan limit itu does not exist. Okay? Dan syarat yang terakhir iaitu syarat yang ketiga adalah FC punya nilai mesti sama dengan limit X menghampiri C punya nilai. Okay? So, apabila ketiga-tiga syarat ini dipenuhi, maka kita boleh katakan fx is continuous at x sama dengan c. Okey? Boleh faham?